Tak tahu nak masak apa untuk minum petang? Jomlah buat tahu berlauk dengan sambal kicap pedas padu ni. Rangup di luar, juicy di dalam. Pedas manis sambal kicap tu confirm repeat. Mula-mula kita kisar carrot, bawang besar, cili merah dan juga daun sup dan daun bawang. Kisar kasar je, tak perlu halus sangat. Kita guna tahu keras ni dan juga tahu telur atau tahu lembut. Blender masukkan telur dahulu, kemudian masukkan isi ayam. Isi ayam ni potong kecil-kecil supaya senang blender tu nak pusing nanti. Masukkan juga sedikit bawang putih. Kisar sampailah halus macam ni. Kemudian masukkan tahu yang kita dah potong kecil-kecil. Kita kisar lagi sampai halus. Kemudian masuk dalam mangkuk, masuk garam dan juga lada sula. Masukkan juga bahan kisar kasar yang kita dah kacau rata sampai sebati. Boleh guna bekas plastik macam ni atau loyang petak bersaiz 8 inci. Masukkan bahan-bahan yang kita dah blend semua sekali. Ratakan dan kita akan kukus dalam pengukus. Kak ini guna oven yang boleh kukus dan juga boleh bakar ni. Kita kukus selama 20 ke 30 minit. Sementara tunggu tahu tadi dikukus, kita akan buat sambal kicap. Senang je sambal kicap ni. Masukkan cili padi, bawang goreng, sedikit bawang putih dan juga kicap. Tahu tadi bila kita dah kukus, dia akan jadi keras macam ni. Kita sejukkan sekejap, lepas tu bolehlah potong. Nak potong besar-besar atau potong kecil-kecil pun boleh. Tapi jangan terlalu kecil, nanti hancur pula. Besar-besar macam ni puas kan nak gigit. Kita panaskan minyak dalam kuali, kemudian pukul 2 biji telur. Ambil tahu yang kita dah potong tadi, celup dan golek-golekkan dalam telur dan kita gorenglah seperti biasa. Goreng ni tak perlu terlalu lama. Sekejap saja dah cukup. Sebab tahu tu dah masak. Bila nampak salutan telur tu dah garing, bolehlah angkat. Okey, hidangkan dalam pinggan, tabur daun sup, daun bawang dan juga cili potong. Hidangkan dengan sambal kicap. Memang sedap sangat tahu berlauk ni. Korang kena try tau. Resepi pun mudah, simple. Buat makan petang-petang memang sesuai sangat.